Jom seminit belajar faraid. Hari ni kita nak sambung tentang hijab hirman, iaitu seseorang yang didinding dengan pengharaman. Mana dia tak dapat pusaka sebab ada waris yang lebih utama daripada dia. Banyaklah tuan-tuan Allah, sebagai contohnya datuk. Datuk ni takkan dapat pusaka jika ayah bagi si mati ada. Contohnya mamat mati, dia ada ayah, dia ada datuk. Datuk ni tuan-tuan mesti ayah kepada ayah. Ayah kepada ibu daripada awal lagi tak dapat lah sebab dia zawil arham. Tapi kalau ayah kepada ayah, contohnya mamat mati tadi, dia ada ayah dan ada datuk. Maka datuk tak dapat pusaka sebab ayah tu masih ada. Maka datuk ni dihalang ataupun didinding oleh ayah. Sama juga macam nenek. Nenek ni sama ada sebelah ibu ataupun sebelah ayah. Jika ada ibu, nenek takkan dapat pusaka, dihalang. Sama juga dengan adik-beradik kita. Kalau kita ada anak laki-laki ataupun kalau kita ada ayah, maka adik-beradik kita takkan dapat. Berapa ramai pun adik-beradik kita, laki-laki ke perempuan, kalau ada ayah, kalau kita ada ayah atau kita ada anak laki-laki ataupun zuriat lelaki, maka adik-beradik akan terdinding dengan hijab hirman daripada mendapat pusaka tersebut. Wallahu a'lam.